kesebelasan terbaik Liverpool era moden. Okay, Assalamualaikum semua. So aku dah lama tak buat video. So video last aku tahun lepas masa Euro 2024. Okay, so kali ni aku nak buat video pasal 11 kesebelasan terbaik Liverpool era moden. Okay, so aku start tengok bola dan support Liverpool betul-betul start tahun 2004. Okay, so aku hanya akan pilih player-player yang lepas 2004 lah kiranya. So bahawa sebelum 2004 contohnya macam Owen, macam Iman Heskey tu semua dia main sebelum 2004. So aku tak akan pilih player-player macam tu lah. Okay, so sebelum aku teruskan lagi, aku nak beritahu awal yang aku punya posisi untuk kesebelasan utama ni aku pilih 4-3-3. So ada 4 defend lah, 2 center back, 1 left back, 1 right back. Lepas tu 3 midfield. 3 midfield pula aku akan pilih 1 defensive midfield, 1 lagi central midfield dan lagi 1 macam central attacking midfield lah. Dia main central tapi dia lebih kepada menyerang. Okay. So dah lagi 3 kat depan. 3 depan tu left forward, right forward dan juga striker. Okay. So kita mula dengan goalkeeper dulu. Okay, so goalkeeper. So setiap posisi ni aku akan pilih 3 pemain terbaik lah bagi aku. Dan aku akan pilih seorang player yang aku rasa paling the best lah. Okay, so untuk goalkeeper nombor 3 adalah Jerzy Dudek. Okay, Jerzy Dudek dia masa Champions League tahun 2005 tu dia yang tolong. Dia ada save penalty AC Milan. Okay, so nombor 3 Jerzy Dudek, nombor 2 Pepe Reina. Pepe Reina ni pun hampir tolong Liverpool menang EPL title tahun 2008. Tetapi paling terbaik bagi aku adalah keeper sekarang lah, Alisson Becker. Alisson Becker ni memang compare dengan Pepe Reina dengan Jerzy Dudek ni memang dia the best lah. Dia okay, macam Messi tapi position keeper. Dia boleh, yang aku minat dia punya 1-on-1 memang terbaik. Lepas tu dia punya distribution pun power. So memang overall memang dia yang the best lah antara 3 goalkeeper ni. So untuk position goalkeeper aku pilih Alisson Becker. Okay, so kita pergi kepada left back. So left back ni memang sejak daripada 2004 tu aku tengok memang sebenarnya Liverpool ada banyak masalah lah untuk pilih untuk dapatkan left back yang bagus. So sebelum kita dapat Andy Robertson ni, kita dah try beberapa player lah. So banyak yang tak bagus lah sebenarnya kan. Okay, so top 3 bagi aku left back. Nombor 3 adalah Jose Enrique, yang player Spanyol badan tough-tough tu. Nombor 2 John Henry Isse, player Norway. Dan nombor 1 adalah Andy Robertson, left back sekarang ni. Okay, so sebenarnya aku lagi minat kat John Henry Isse ni sebab aku suka dia punya dia punya shooting semualah. Shooting, dia punya free kick semua. Cumanya dia ni kalau dari segi defending dia kurang sikit compare dengan Robertson. Robertson dia balance, dia attack power, dia punya defending pun power. Yang macam Jose Enrique ni pula, yang nombor 3 ni aku pilih dia lebih kepada defending. Attacking dia kurang sikit. Dan dia pun main tak berapa lama sangat lah untuk Liverpool. Aku rasa dia dapat main first team 1 season 2 season je. Lepas tu dia dah tak dapat main lah. Okay, sebab injury lah aku rasa. So left back aku pilih Andy Robertson nombor 1. Nombor 2 John Henry Isse. Nombor 3 adalah Jose Enrique. Okay, so kita pergi pula kepada left centre back. Okay, so centre back ada 2, left centre back dengan right centre back. Okay.
So center back sebelah kiri ni aku pilih Virgil, nombor 1 adalah Virgil van Dijk lah. Okay, so memang obvious. So far aku tengok daripada tahun 2004 sampai tahun ni, memang center back memang Van Dijk ni paling the best lah yang pernah main untuk Liverpool. Okay, so nombor 2 dengan nombor 3 sebelah center back ni, nombor 2 aku letak Sami Hyypiä, dan nombor 3 aku letak Daniel Agger. Okay, so Sami Hyypiä ni dia pernah jadi kapten untuk Liverpool sebelum ditukarkan kepada Gerrard. Dia pun kira solid juga, dia banyak gol set piece dulu. Dan Daniel Agger ni pun kira power jugalah, cumanya dia injury prone, dia macam senang injured lah. Tapi Daniel Agger ni best sebab dia boleh shooting jauh semua masa dia tengah peak tu kan. Dia selalu gol long distance lah kiranya. Okay, so left center back aku pilih Van Dijk. Alright, so okay, kita pergi kepada right center back pula. Right center back, right center back aku pilih nombor 1 adalah Jamie Carragher. Ni kontroversial sikit lah, sebab mungkin ramai yang tak berminat Jamie Carragher ni sebab ada banyak on goal lah apalah. Tapi bagi aku memang sukalah Jamie Carragher ni sebab dia punya performance selalu dia konsisten. Walaupun dia kadang-kadang ada buat silly mistake kan, dia macam ada on goal ke apa, dia pun jarang gol lah sebenarnya kan. Dia ada 1 ke 2 gol tak silap aku untuk Liverpool. Tapi overall memang aku minat dia sebab dia main tu dia ada semangat lah, passionate. Lepas tu dia ada leadership juga dekat bahagian defend tu. Dia boleh organize defend jugalah macam Van Dijk. Okay, so belakang Carragher ni aku consider Martin Skrtel dan juga apa lagi seorang aku lupa dah. Dan juga ni Joel Matip, partner Van Dijk masa menang EPL tahun 2020 tu. Joel Matip dengan Martin Skrtel ni pun boleh tahan juga. Martin Skrtel dia power set piece, dia banyak gol masa set piece. Joel Matip ni dia suka bawa bola daripada bawah. Dia akan lari daripada bawah sampai ke depan. So tu dia selalu buat lah masa dulu. Okay, so right center back aku pilih Jamie Carragher. Okay, so kita pergi kepada right back pula. Right back, nombor 3 terbaik adalah Glenn Johnson. Nombor 2 adalah Alvaro Arbeloa, player Spanyol. Dan nombor 1 adalah aku pilih right back yang sekarang Trent Alexander-Arnold. Okay, so Trent ni walaupun ramai orang kutuk dia punya defending dia tak berapa power sangat, selalu tinggal dia punya position lah dekat belakang, tapi dia punya attacking threat dia tu outweigh dia punya defensive lack of defensive skill dia. So kalau kau nak mainkan Trent ni, kau kena letak defensive midfield dengan center back yang orang cakap boleh backup dia lah, yang strong. Contohnya macam sekarang ni kita ada Gravenberch dengan Van Dijk yang boleh cover dia. So seluruh ni ada Fabinho lagi orang cakap lagi secure lah kat belakang tu. So macam kira right back ni memang terbaik yang Trent Alexander-Arnold lah. Okay. Alvaro Arbeloa dia balance, dia lebih kepada defensif sikit. Lagi okey lah, dia macam secure lah, dia attacking dia tak berapa sangat, cumanya dia punya defend dia lagi kemas lah Arbeloa ni. Dan Glenn Johnson ni dia lebih kurang macam Trent juga, dia lebih kepada attacking, dia punya defend pun tak hauk juga. Cumanya dia punya attacking tu tak sepower Trent lah. So right back adalah Trent Alexander-Arnold. Okay, so kita pergi kepada defensive midfield. Defensive midfield aku pilih nombor 3 adalah Dietmar Hamann, player Germany. Dia tolong kita menang UCL tahun 2005. Lepas tu nombor 2 aku pilih Fabinho, player Brazil. Baru je belah 2 tahun lepas. Dan nombor 1 aku pilih adalah Javier Mascherano, player Argentina.
So sebenarnya Mascherano dengan Fabinho ni macam lebih kurang lah. Dia punya tu tak jauh sangat beza. Cumanya aku pilih Mascherano ni sebab dia daripada segi defensive midfield ni dia memang lagi keras lah daripada Fabinho. Dia lagi lasak lah. So kalau kita letak defensive midfield tu macam tak apa risau lah kalau dia ada kan. Cumanya dia daripada segi attacking tu memang dia kurang. Dia punya gol tak silap aku untuk Liverpool ada satu je. Dia ada sekali dia shoot jauh. So tapi memang defensive midfield memang dia power lah. So lepas Liverpool dia pergi Barcelona. So ujung-ujung career dia ada main kat center back juga untuk Barcelona. Okay, so defensive midfield terbaik adalah Javier Mascherano. Okay, so kita pergi kepada central midfielder. Okay, so central midfielder ni dia macam balance lah bagi aku. Dia boleh cover attacking sikit dan juga dia boleh cover defensive midfield sikit. So dia tengah-tengah lah. Okay, so central midfielder yang terbaik bagi aku adalah Xabi Alonso. Xabi Alonso. Nombor 2 adalah Jordan Henderson. Nombor 3 adalah James Milner. Okay, so kenapa aku pilih Xabi Alonso? Xabi Alonso ni dia paling ni lah, yang paling best pasal dia ni, dia punya long passing lah. Dia punya long passing tu memang terbaik lah dulu. So dia ni creative player tapi dia duduk dekat lebih kepada bahagian defensive midfield. So dia akan detect play tu melalui dia punya long pass lah. Long pass. So zaman dia dulu dia jerat dengan Mascherano dekat tengah. Memang orang cakap apa, unplayable lah. Memang midfield masa tu memang power gila lah. Aku memang minat lah masa tu. Zaman 2008 kan, 2007 sampai 2009 tu. So Xabi Alonso adalah player yang aku pilih untuk posisi central midfielder. So Jordan Henderson dengan James Milner pun dia pun okey juga, cuma dia lebih kepada industrious lah. Industrious, dia macam lebih kepada box to box. Dia tak begitu technical sangat macam Xabi Alonso ni. Okay, so kita pergi kepada pula central attacking midfield. So central attacking midfield ni dia main lebih kepada posisi tengah padang, tapi dia lebih kepada menyerang lah. So dia tak buat kerja defensif sangat. Okay, so central attacking midfield ni nombor 3 aku pilih Dominik Szoboszlai, player yang sekarang ni. Okay, so Szoboszlai ni yang aku nampak so far yang dia punya playing style lebih kepada Gerrard adalah ni lah, Szoboszlai ni lah aku minat dia punya gameplay so far. So nombor 3, nombor 2 adalah Gini Wijnaldum, player Belanda. So dia ni pun power juga. Dia lebih kepada, dia lain sikit daripada Gerrard. Dia lebih kepada macam cakap box to box lah. Tapi aku minat kalau dia main lebih kepada central attacking midfield ni. Dia ada banyak skor gol-gol penting lah masa dia main untuk Liverpool. Yang aku ingat masa dia gol masa kat Champions League tu. Okay, lawan Barcelona. Okay, so yang terbaik untuk posisi ni adalah Steven Gerrard lah. So siapa yang fans Liverpool mesti dah boleh agak lah. So central attacking midfield, the best player adalah Steven Gerrard. Okay, captain orang cakap captain fantastic Liverpool lah. Dia memang dia ni orang cakap kiranya memang complete player. Dia boleh buat semua. Dia boleh defend, dia boleh attack, dia boleh shoot daripada jauh, dia boleh passing. Okay, semuanya aku paling minat dia main masa dia main sebagai ni lah central attacking midfield. Dia pair dengan Torres masa yang dapat nombor 2 tahun 2008-2009 tu. So the best player untuk central attacking midfield ni adalah Steven Gerrard. Okay, so kita pergi kepada left wing pula. So left wing nombor 3 aku letak Daniel Sturridge. Aku letak Sturridge dekat left wing sebab dekat bahagian striker dah penuh. Sebenarnya dekat Liverpool dia banyak main dekat striker. Cuma sebab dah penuh, aku dah ramai sangat, so aku still nak letak dia juga.
So aku letak dia kat left wing lah, sebab masa kat Chelsea dengan Manchester City dia ada main dekat left wing juga. So Daniel Sturridge aku letak nombor left wing ni, dia nombor 3. Memang aku minat lah player ni kan, dia banyak gol cantik dulu dia pernah buat. Lepas tu dia kaki kiri lah. So Daniel Sturridge. Betul nombor 2 Philippe Coutinho. Philippe Coutinho ni pun dia boleh main dekat attacking midfield juga. Cumanya aku rasa dia lagi efficient dekat bahagian left wing sebab dia selalu cut inside. Lepas tu dia selalu gol yang curl daripada tepi tu. Memang peminat dulu dia selalu buat. Fikir macam Robben tapi dia belah kiri. So Philippe Coutinho nombor 2. Dan tapi pilihan terbaik aku nombor 1 untuk left wing adalah Sadio Mane. Sadio Mane ni memang orang cakap memang power lah. Dulu aku memang seronok lah tengok dia dengan Salah, dengan Firmino dekat depan. Mane ni dia laju, lepas tu dia powerful, susah orang nak jatuhkan dia, nak tackle dia susah nak jatuh. Lepas tu dia pun licik lah, dia dribble semua, dia memang pandai lah. Dia orang cakap, dia punya finishing okey, walaupun tak sepower Salah, tapi dia okey lah bagi aku. Memang dia memang power lah. So dulu banyak Salah menyelah pun sebab dia tolong backup lah bagi aku. So Sadio Mane ni memang left wing terbaik yang aku pernah tengok sepanjang aku sokong Liverpool. Okay, so left wing Sadio Mane. Okay, so kita pergi kepada right wing ataupun right forward lah. Sekarang orang tak panggil wing sangat, orang panggil forward kan. So right wing aku letak nombor 3 Raheem Sterling. Okay, Raheem Sterling dulu sebelum dia masuk City dia main untuk Liverpool. Okay, macam power juga masa tu, walaupun dia baru nak naik, dia laju. Lepas tu dia masa tu dia partner dengan Sturridge, Coutinho dengan Suarez lah tahun 2013-2014 tu. Okay, so aku pilih Sterling nombor 3. Nombor 2 adalah Dirk Kuyt, player Belanda. Player Belanda ni dia main masa zaman Benitez, masa zaman Torres, Gerrard semua tu. Ikutkan dia ni position dia striker, tapi masa tu dah ada Torres, so dia Benitez pakai dia dekat right wing. So ok lah, dia efficient jugalah dekat right wing, dia ada banyak gol, ada assist juga. So aku letak Dirk Kuyt ni nombor 2. Ok, nombor 1 rasa ramai dah tahu, aku pilih Mohamed Salah. Mohamed Salah ni memang jauh lah kalau nak compare dengan dengan winger-winger lain lah. Memang dia power lah. So dia banyak gol, banyak assist. So memang living legend lah orang cakap kan. So kalau selagi dia ada kat Liverpool ni, kita enjoy je lah. Tak silap aku dia nak belah lah tahun depan. Season depan ni dah tak ada lah kan. Tak ada nak sama kontrak ke apa. So Salah ni memang the best lah, the best winger untuk Liverpool. Dia banyak gol, lepas tu dia banyak assist. Walaupun kalau macam kadang-kadang kita tengok lama kan kat dalam game dia tak ada buat apa, tapi kalau dia dapat peluang sekali terus gol. Tu yang dia punya orang cakap bahaya lah dia. Dia yang satu yang best dia tak, walaupun dia tamak tapi dia orang cakap dia berani try lah. Tu yang kalau kau nak jadi attacker ni kau kena berani try je. Macam Salah ni dia punya kelebihan dia memang try lah. Kalau orang nak maki kau sebab tak passing kat orang lain ke apa, tapi dia berani try. Masuk tak masuk belakang cerita. So the best right wing untuk Liverpool adalah Mo Salah lah, Mohamed Salah. Okay, so striker aku tu lah, tadi Sturridge pun dah kena tolak pergi left wing sebab Liverpool banyak juga striker yang best sepanjang aku tengok ni sejak 2004. Okay, so nombor 3 aku letak Roberto Firmino. Roberto Firmino ni famous masa dia pair dengan Sadio Mane dengan Salah, tiga serangkai tu. So dia ni banyak orang cakap dia banyak link up play lah antara tiga orang ni. So dia banyak hold bola, dia banyak pass bola-bola yang bahaya lah dekat Mane dan Salah. So dia ni yang best ni dia punya teamwork lah, dia tak ada tamak, dia lebih kepada team play lah. Waktu dia pun jenis relax lah, tak ada macam
individual sangat. Dia lebih pentingkan team lah. So Firmino ni dia punya kelebihan dia tu. Technical dia pun memang tinggi lah. Dia boleh dribble, dia punya control ball semua memang terbaik lah. So sebab tu aku pilih Roberto Firmino nombor 3 untuk bahagian striker. So nombor 2 dengan nombor 1 ni memang close lah. Dua-dua ni aku minat. So nombor 2 aku letak Fernando Torres. Nombor 1 adalah Luis Suarez. Okay, so dia sebenarnya Luis Suarez dengan Fernando Torres ni masa peak tu memang lebih kurang lah dua ni, kau tak boleh nak pilih lah sebab dua-dua memang power. Cumanya Suarez ni dia lebih, orang cakap dia lebih menyelah lah, sebab aku nampak dia boleh carry team tu. Sebab kalau kau tengok zaman dia mana ada star dah kan, yang paling star pun masa tu Gerrard dia. Itu pun Gerrard dah tua, dia dah banyak main dekat bahagian defensive midfield. So dia seorang lah bawa tim Liverpool tahun 2013-2014 tu. Hampir-hampir menang Liga lawan Manchester City masa tu. So masa Torres dia power juga, tapi masa zaman dia punya team tu lagi mantap lah compare dengan zaman Suarez. Ada Gerrard masa tu tengah peak. Ada banyak partner dengan Gerrard, attacking midfield dengan striker. Betul midfield pula ada Mascherano, ada Alonso, wing ada Decout, Riera. So zaman dia tu orang cakap tim ni lagi kuat dah daripada Suarez. So lagi susah nak kalau compare dengan Suarez tu, memang nampak Suarez dia boleh carry team lah untuk menang game. Torres pun dia orang cakap dia tak berapa lama sangat, dia punya peak tu tak berapa lama sangat lah dengan Liverpool, sebab dia dah start injured kan. Aku rasa ada 2 tahun je kot dia punya peak dengan Liverpool tu. Lepas tu dia dah join Chelsea, dia dah start dah turun lah dia punya performance. So setelah untuk striker, nombor 2 aku pilih Torres, dan terbaik adalah aku pilih Luis Suarez untuk Uruguay. Okay, so aku punya 11 aku sama lah. Aku recap balik. Bahagian keeper Alisson, left back Andy Robertson, left centre back Van Dijk, right centre back Jamie Carragher, right back Trent Alexander-Arnold, defensive midfield Javier Mascherano, central midfield Xabi Alonso, central attacking midfield Gerrard, left forward Sadio Mane, right forward Mohamed Salah, dan striker adalah Luis Suarez. Okay, so korang rasa okey ke tak okey aku punya pilihan ni? Boleh komen. Kalau ada yang tak setuju ke, ada cadangan lain ke, boleh komen kat ni, ruangan komen. Lepas tu terima kasih lah sebab sudi tengok sampai habis video aku ni. So insyaAllah lepas ni aku akan cuba konsisten lah buat video setiap minggu. Sebelum ni dah lama sangat stop. So harap lepas ni boleh konsisten lah. Okay, so terima kasih semua. Jangan jumpa lagi next video. Assalamualaikum.